Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Prof. Syahrudin bin Muhammad Som. Saya Haizal Shakil bin Sofra, nombor matrik C25B 2806 akan membentangkan sebuah poster infografi rekaan saya yang menunjukkan salah satu senjata tradisional warisan kita yang paling unik dan mematikan dengan penuh nilai estetika iaitu kerambit. Jadi, ini adalah poster saya. Secara visualnya, poster ini saya menggunakan background warna merah gelap dan teks yang berwarna keemasan. Pemilihan palet warna dan bingkai klasik ini bertujuan untuk membangkitkan rasa elegan dan eksklusif, seiring dengan mertabatkan kerambit itu sendiri sebagai sebuah karya seni. Mari lihat pada bahagian atas poster. Kerambit mula wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ia bukan sahaja sekadar senjata yang biasa, tetapi telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu untuk pelbagai tujuan, iaitu seperti mempertahankan diri, memburu dan juga mengaplikasikan dalam seni silat. Mereka bentuknya sangat praktikal dan selamat untuk penggunanya, serta ia melambangkan kebijaksanaan tinggi serta kemahiran orang Melayu dalam menghasilkan senjata yang bukan sahaja berfungsi dengan cemerlang, malah ia sangat indah untuk dipandang. Pada bahagian kiri poster, saya telah meletakkan gambar sebuah kerambit. Pertama, bilah. Seperti yang kita lihat, bilahnya melengkung tajam menyerupai cakar harimau. Dari segi teknikalnya, kelengkungan ini direka bukan sahaja untuk cantik, tetapi ia memberikan kelebihan kepada pengguna. Ia melambangkan kekuatan dan kelincahan serta sangat berkesan dalam serangan jarak dekat. Kedua, mata bilah. Hujung sangat runcing dan tajam. Ia membolehkan tusukan yang sangat tepat pada sasaran atau titik kelemahan musuh. Ketiga, beralih kepada bahagian pemegang. Jika kita teliti pada lekuk bahagian pemegang tu, ia menggunakan konsep reka bentuk yang sangat ergonomik. Ia direka mengikut bentuk tangan kita supaya apabila digenggam, ia terasa selesa dan selamat. Dan bahagian yang paling penting pada kerambit ini adalah bahagian pada cincin. Fungsi utama cincin ini adalah untuk dimasukkan jari bagi memberikan cengkaman yang sangat kukuh. Dengan adanya cincin ini, kerambit tidak akan mudah terlucut dari tangan dan memberikan kawalan senjata secara maksimum. Seterusnya, jika anda lihat pada bahagian sebelah kanan, saya telah menyelarakan fungsi kerambit dan bantuan ikon ringkas untuk memudahkan pemahaman yang visual. Terdapat 4 fungsi utama, iaitu yang pertama memburu, kedua latihan, ketiga pertahanan dan keempat warisan. Bagi memburu, digunakan untuk melepah atau kegunaan di dalam hutan. Yang kedua, latihan, di mana pergerakan dan bunga silat banyak diinspirasikan daripada penggunaan kerambit. Yang ketiga, pertahanan. Senjata rahsia mudah disembunyikan untuk melindungi diri di dalam keadaan yang cemas. Dan yang terakhir, warisan. Sehingga kini, ia menjadi artifak berharga yang dikumpulkan dan dipelihara pada golongan masyarakat kita. Akhir sekali, kita beralih pada bahagian di bawah poster yang memfokuskan kepada proses di sebalik tabir, iaitu bahan serta cara pembuatannya. Untuk bahan utama, kerambit yang teguh bermula dengan asas keloli serta besi yang bermutu tinggi. Bagi melengkapkan estetika dan fungsinya, bahagian pemegang biasanya diperbuat daripada bahan semula jadi seperti gading, kayu keras, tulang dan lain-lain. Ini memberikan nilai tambah dan keseimbangan berat pada kerambit tersebut.
Pada bahagian proses pula, proses pembuatan, saya telah menyelarakan 5 langkah yang dilakukan oleh pembuat senjata kerambit ni. Yang pertama, ia bermula dengan pemilihan bahan yang berkualiti tinggi. Yang kedua, proses ditempa, dibentuk dan diasah untuk mendapatkan bilah lengkungan yang sempurna. Seterusnya, pemasangan pemegang yang disesuaikan secara khusus dengan saiz dan ukuran tangan pemiliknya. Yang keempat pula, diikuti dengan proses pengukiran hiasan untuk menambah nilai seni. Dan yang terakhir, dengan pengesahan akhir dan kemasan bagi memastikan senjata ini bersedia dan selamat untuk digunakan. So, kesimpulannya, melalui penghasilan poster ni, saya berharap kita dapat melihat bahawa kerambit bukan sahaja sekadar senjata, tetapi adalah satu subjek kajian yang sangat memberikan karya seni dari segi ergonomi, reka bentuk, kejuruteraan pembuatan dan nilai sejarah. Teknologi kreatif pada zaman dahulu yang diaplikasikan oleh tukang besi Melayu telah membuktikan bahawa kepraktisan dan kesenian boleh disatukan dalam satu ciptaan yang sangat jenius. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.